Kalau engkau boleh ingat balik, dalam watak tu engkau kena buat nasi kangkang. Oh, dimensi 3. Oh. Okey. Sekarang soalan dia, mantra betul tak? Betul. Okey, sekarang nak cerita pasal mantra tu. Okey, apa terjadi bila waktu tu tengah syuting tu, bila dah baca skrip, Okey. dia cakap, okey, mantra ni abang Kai ni direct. Dia cakap, "Dek, aku nak kau buat lagu untuk this mantra." So aku pun tengah ham benda tu tau, macam aku nak buat macam mana And then after that suddenly this melody came to me, which I did for that program. Benda tu melekat tau, melekat. So aku tanya dia, aku nak tanya kau pasal this mantra ni betul tak? Aku cakap, Endang, ni mantra betul. Mantra betul Okay, tak apa, hold kat situ So I say, okay, mantra betul. And then bila buat benda tu, bila balik, aku tak boleh tidur. Ni sampai bawah blok, aku pukul 3 pagi kita habis shoot sampai bawah blok macam tengok atas gini tau. Cepatlah kaki ni, kenapa tak nak naik? Tak nak naik. Macam jalan tu lambat. Kau macam rasa ada orang kat sebelah. Okay, so dia cakap, kalau seandainya kau sebut mantra tu 7 hari kau puasa, buka air putih dengan nasi putih saja, apa yang kau seru akan ikut kau. Mantranya bunyi macam gini, okey? Jangan lupa tulis. Blank. Aku tengok laptop tu blank gitu. Kau tak nampak apa-apa depan Tak, aku tak ke nampak laptop apa-apa. dia. Dia macam Kau yang blank dah- tu, dah- laptop tu yang blank. Tak, aku yang just Kau yang blank. blank. Then after that I realise that macam tak boleh this one a bit depressing kan. Lepas tu tiba-tiba aku macam lost kejap. Lepas tu aku nangis. Aku nangis Makan dalam. Okay, dia makan dalam. I didn't know that. So I went to take MC sekali. Lepas tu okay, continue kerja macam biasa lagi. Tu macam aku tak boleh Aku jumpa orang pun aku macam, orang tu tak salah aku, tapi aku macam aku just don't want to talk about my work how to explain to people yang aku doing this thing. So okay, tak apa, diam, pergi doktor lagi, ambil MC lagi. Sekali doktor track. So doktor tanya kau ada rasa macam kau nak commit suicide, bla bla bla. Ni actually tak ramai orang tahu, tak ada orang tahu pun. Abang aku pun tak tahu. Jadi aku pergi doktor tu aku cakap dia, aku cuma nak MC, aku tak sakit dah, tapi aku stres kat kerja tu, aku nangis. Doktor hantar pergi poliklinik, check. Doktor kasih satu surat, kau dah tahan benda ni for 7 months. If anything kau rasa kau macam today is your end of your day and kau tak nak buat apa-apa lagi, please head down to IMH Block E. Aku ada surat tu bang. That means dia dah nampak the symptoms. So dia cakap it's good that kau you are aware of your own change. And then aku tengok macam, kenapa aku tak gila apa? Maksudnya tak, dia bukan pasal kau gila je, because of this depression and it's highest in Singapore. Cuma orang kebanyakan tak tahu. But then dia cakap lah, it's highest rate in Singapore, so it's best for you to always seek these people lah for help. And then you can always call this hotline. Untuk aku macam call hotline, kadang kau berbual dengan operator ke tak tahu kau berbual dengan siapa. So the person that know about this thing is Haizat Imran. Oh, because So she aku call was dia, yes. So aku tahu dia kerja kat situ kan. So aku call dia, bro, minta tolong aku tak tahu apa masalah aku, tapi aku have this issue. So aku tak boleh tidur. Pasal bila aku nak tidur, aku macam nampak the video that I view daily kan. Macam habis lepas tu aku terpandang muka anak Zara aku macam if anything happen to them, aku macam mana macam mana aku nak bilang dorang like, this world is very cruel and blah blah blah. How am I gonna educate my nieces, like macam mana aku stres, sumpah aku stres. Terus aku cakap dengan doktor, sekarang aku nak tidur pun tak boleh. Aku macam dia punya insomnia tu, macam aku wide awake macam pukul 1 petang tapi dah pukul 5 pagi. Dia tak ada rasa ngantuk, tak ada rasa nak tidur semua. Tapi kau tak nak tengok handphone, tak nak apa. Kau macam just awake macam apa? Rabak. Nak cakap Dia kau zombie on something pun tak. Faham tak? Tapi macam, tapi aku nak buat apa ni? Nak keluar. Okay, Typhoon members ada dah tidur. Okay, boleh lepak kat kedai kopi. Okay, aku boleh turun. Tapi macam orang tanya macam tak, aku tak nak keluar je, nak minum kopi, relax. Tapi macam tak boleh explain kat orang apa aku go through. So
bila Aizat cakap okay tak apa, it's good that you have this blah blah blah, not to worry, maybe you just take the medication for now. Tapi aku ambil medication tu dia jadi Pentium 1, kau tahu. Slow. gila. Transition aku macam terbang tinggi gila. Masa aku nampak mak aku bangun macam Slow ni. gimana, macam lambat gimana, macam tu. Tak, aku macam rasa kau berbual macam biasa, tapi macam kau boleh tahu dia punya momentum tu dah jauh lah. Aku macam aku cakap Aizat, benda ni dia buat aku tak tahulah aku lupa diri ke apa ke, aku tak tahu, but this is not wrong kan. Cakap no, this will help you to sleep, and then at the same time memang dia akan slowkan sikit lah. Cakap, tapi aku tak nak depend benda ni lah. Yes. Sebab aku bukannya apa, cuma yes aku notice the different that aku tak nak berbual dengan orang, aku tak boleh buat tiket, aku tak boleh buat kerja, aku ambil MC, aku macam takkan aku nak main MC je. I mean it's a good job that I can say. Correct. Sebab aku tahan kat situ 2 tahun lebih juga. Habis tiba-tiba just because of all these tickets yang involve child pornography, aku terus macam okay, aku give up, aku rest my case, aku tak nak. So tak nak balik. video-video yang child pornography ni, does it happen in Singapore as well ke? Okay, dia Everywhere? dia everywhere around the world. Wow. Cuma aku jaga is like ada Malaysia, ada dekat negeri US, Australia. Malaysia all pun these ada? banyak. Singapore pun ada, Yeah. cuma aku tak jaga Singapore punya tiket. Singapore pun ada? Yes. So kita tak tahu kita Seram, tak tahu guys. Okay, benda-benda ni seram. semua dia macam dia punya loophole dia kita tak nampak lagi lah. Wow. Kan? Okay, Ada ni benda hardcore. tu hardcore. Terkejut Ada bagusnya kau pun kau berhenti tu kerja lah. Memang betul. Ya, harap-harap hari Dan ni company tu pun dah tak ada projek macam tu. So dah memang dah habis kontrak Dah habis. tu. Ya. harap-harap malam ni kita balik tak terngigau lah Tak, Mimpi jangan. buruk benda-benda gini Nanti aku call kau, Zat. Eh. Macam mana ni, Zat, sekarang? Dan aku nombor hotline tu Nanti kasih dia Jangan telefon aku. Mungkin aku pun akan telefon kau. Panas sikit ni. Panas. Okay, ni. Sikit je. Okay, ni kita cakap pasal dating pula ni. Dating. Ya, ni dia. Okay, what do you feel about dating at this age lah? Okay. Nak cakap fear tak tak fear sebab every individu yang datang dalam hidup Indah Rayu ni dia memang orang yang berbeza dan karakter yang berbeza di mana saya belajar everyone is unique. So nak regret, I never regret meeting all these people. I appreciate them because at the end of the day they are still my friend. I tak pernah buang dorang. Kalau jumpa semua ex-boyfriend, aku rasa semua ex-boyfriend aku kahwin pun aku pergi. Dorang kahwin aku pergi, okay guys. Aku orang yang kalau aku Okay. rasa Jangan ex-girlfriend kahwin kau jadi MC. Itu lagi pedas. Kena surprise. Terus jalan saya. Mana kameraman kita? Aku tak tapi nampak. aku pernah juga Mana bang. dia? Orang yang Aduh. dulu stalker tu lah kahwin. Aku pun tak tahu dia kahwin. Ada aku nyanyi, aku pula tengah nyanyi Selamat pengantin baru. Aduh. Wow. Dia yang kahwin bang. Oh, habis kau tukar lepas tu lirik dia. Aku nyanyi tapi pasal pada aku macam yes kau kahwin tapi kau tak jemput aku but I'm here at Okay, your wedding. okay. Kau berarak tu kau nampak muka aku macam ting. And aku memang tak tahu nak cakap aku tak ada perasaan, bukan aku tak ada perasaan lah. Cuma because I take it like it's just your fasa hidup kau Yalah. jumpa orang ni. Face in life lah. Correct. Yang kau punya face kau kena jumpa orang ni baru kau dapat jumpa orang ni. Then aku yalah this is my Lumrah lah my dating Perjalanan. ni, I mean okay lah. The dating life is as such lah. My dating life is full of colourful lah. Full of colourful. Full of colourful lah. Full of Okay, colourful. boleh. Lain kali Full of colours, kalau full of kau colours. MC Okay. yang sanding tu ex-girlfriend kan, Aha. kau tukar yang selamat pengantin baru tu. Jadi Selamat. tak lahan. Aduh lah. Ya. Aduh, kena pekat sikit Lahan. Kalau pengantin Wow. baru. Dah berhenti kat sana je, lepas tu jalan dah. Tak baik jalan Tak payah Mic continue. drop. Tak payah Tak continue payah lah. continue. Tak payah. Wah, ni Leceh pun nak susah balik juga dia. ni. Tapi okey je. Adakah dating life Ah. masih single sekarang ni pasal kau ni memilih
ataupun kau Okay, ni sebenarnya- Macam terlalu mana? high standard atau high maintenance? Tak. Apa Dengan yang aku high cepat ni maintenance? kau. Tak. Aku nak high maintenance apa? Aku macam gini je, simple je kan. Mungkin orang nampak macam high maintenance. Mungkin. Orang takut dengan kau kot. Mungkin. Tapi cara pembawa aku kat kerja ke dengan kawan-kawan ke, mungkin orang judge from there. Because people judge. Korang jangan tipu aku lah cakap tak judge. Tapi korang tetap judge. Okay? Judgy. So korang akan tengok macam dia okey ke nak approach. Ada orang memang dia tengok kau daripada jauh tapi dia cuba macam message kau, DM kau. Aku baru-baru ni dapat DM yang Macam I nampak you macam gitu kan? Ya, I nampak you tapi I nak tegur malu. Apa je kau? Baik-baik. Kenapa dia nak malu? Dia lagi satu ni. So Terkejut sekejap aku dengar. Dia kena langgar kita dengan basikal guys. Nak cakap pasal high maintenance tak, choosy, yes, very, because Very. very choosy. Sebab I can be your friends, aku boleh gerik dengan kau, aku boleh macam duduk lipat kakak kiki, tapi bila aku rasa macam kau nak dengan aku akan bilang kau jangan waste time. Sebab aku punya apa yang aku nak lah. Tapi memang kadang-kadang apa yang kita nak kita takkan boleh dapat. Cuma perjalanan aku bertemu dengan macam-macam orang ni buat aku lebih macam yes, this is the visual yang aku dah lama terapkan dalam kepala otak ni untuk aku cari orang ni. Tapi kalau seandainya tak ada, tak apa. Sebab aku rasa kalau ada dia akan jadi masalah, tak ada pun orang akan cakap masalah. Tapi aku okey je. Okey. Pasal aku Okey. okey je. Okey. So single, double, trouble pun okey. Sebab at the end of the day it's diri kau sendiri. Macam aku lah. Macam aku, people come, people go. You want to stay, you stay. You want to leave, bye-bye. But as much as I want to stay to someone, I must know like kenapa aku stay dengan dia. Sebab dia ada this karakter yang orang lain tak ada. Apa karakter yang kau nak tu? Ni cara kau cakap ni macam orang yang pernah putus cinta. Tak, memanglah. Siapa yang tak pernah putus cinta bang? Kau berapa kali putus cinta? Tak adalah. Ya ke? Apa yang kau look Aku into look. a guy? Okay, dia apa Apa yang kau nak ni dengan lelaki ni? Aku nak lelaki tu tenang, tak busy macam aku. Aku kicurable. Aku very loud. Okey. Aku very loud. Aku tahu aku very loud. Aku punya mulut memang macam kadang-kadang timbak je, lantak kau. Suka tak suka kau punya pasal. Sebab aku tak boleh macam tak nak I tak Tak ada, tak dapat. Dapat lah. Tak payah. Tak payah. So untuk aku is aku nak lelaki yang tahu apa tanggungjawab dia dan like can guide aku to a better ni lah path. Sebab walaupun aku jumpa macam-macam orang kan yang macam aku tengok perangai ni Nawia ke apa, orang cakap tu je. Tapi bila dengan aku actually dia tak menunjukkan benda tu. Jadi aku nak cari silap orang tu macam mana, tak boleh. And aku tak boleh menghukum orang just because kau punya past gini, kau sekarang macam gini. Pasal everybody deserve a second chance to change and stuff. So pada aku cari orang yang lebih tenang untuk aku selesakan diri aku bila berkongsi dengan apa-apa je masalah aku ada. Sebab ada partner bila aku kongsi, aku cerita ni benda yang betul ni. Tak lah, you suka lah dia ni dengan kau. Apa kau? Aku berbual ni, aku nak macam I want to have another person who is not just my partner but to understand my surrounding, my people and what kind of job I'm doing, how I meet people. Tak boleh macam kau suka lah layan dia. Memang apa dia je kau nak layan. Aku kat sini kau buat bodoh macam apa kau ada kat situ ber. Like itu dah macam secondary school, macam leceh kau macam leceh. Memang leceh. Macam kau layan dia, tu kau tak payah layan aku, tak payah layan aku. Kau emosi dengan kau apa cerita? Aku tetap dengan kau apa, like that kind of thing. So I think to me is being more open and like willing to listen and find a way yang macam kita boleh align together, like okay, how can we better our relationship, like how can we prevent from all these people untuk macam at least have that little respect bila nampak engkau ke apa. Tapi kita tak boleh halang orang apa, betul tak? Okay, aku ada satu soalan ni. Kita boleh reverse balik tak? Boleh. Okay. Ni pasal berlakon. Ada satu show yang kau buat, drama ni yang kau buat ni, aku tak ingat apa tajuk dia. Okay. Bila aku tengok tu, itu drama tu, watak yang kau pegang tu, kira kan pada aku paling power sekali tau. Kalau kau boleh ingat balik,
dalam watak tu engkau kena buat nasi kangkang. Oh, dimensi 3. Oh. Okey. Sekarang soalan dia, mantra betul tak? Betul. Okey, sekarang nak cerita pasal mantra tu. Okey, apa terjadi bila waktu tu tengah syuting tu, bila dah baca skrip, Okey. dia cakap okey mantra ni abang Kai ni direct. Dia cakap, "Dek, aku nak kau buat lagu untuk di mantra." So aku pun tengah ham benda tu tau, macam aku nak buat macam mana And then after that suddenly this melody came to me which I did for that program. Benda tu melekat tau, melekat. Sekali tanya kawan, tergerak tanya yang kawan budak Indonesia tu. Tapi sebelum ni kau tak pernah dengar? Tak pernah. Tak pernah, okey. So aku tanya dia, aku nak tanya kau pasal this mantra ni betul tak? Aku cakap, Endang, ni mantra betul. Mantra betul okey tak apa, hold kat situ So I say okey, mantra betul. And then bila buat benda tu, bila balik aku tak boleh tidur. Ni sampai bawah blok, aku pukul 3 pagi kita habis shoot sampai bawah blok macam tengok atas gini tau. Cepatlah kaki ni, kenapa tak nak naik? Tak nak naik. Macam jalan tu lambat. Kau macam rasa ada orang kat sebelah. Okay, waktu tu Amy belum kahwin lagi. So Amy, dia tak tahu apa hal pun. Aku kat dalam bilik. Besok telefon, Amy kau kat mana? Kat luar Asal. Kau balik makan balik. Actually tak lapar pun, pasal aku nak dia balik je. Sebab aku nak keluar bilik tu, aku rasa macam ada orang macam ni. So dia punya present tu macam ada. So aku macam tak mungkin lah mantra ni. Aku nak pergi syuting ni sekejap lagi. Mi kau balik cepat. Ni aku dah beli aku dah beli nasi Jepun. Aku keluar kau kejap. Kau tunggu aku nak mandi. Aku cakap gitu tapi dia tak tahu. Aku cakap aku nak mandi. Okey. Kau keluar kau apa? Take cover lah. Aku nak pergi shoot ni. Patah balik tempat syuting tu, mate yang kat rumah tu pula cakap, "Bak, aku tak bisa tidur semalam." Cakap kenapa? Aku cakap rasanya macam ada orang ikut. And then the day tu pula arwah Ashmi meninggal. Okay, kita tengah shoot tu arwah Ashmi meninggal. Jadi bila kita dapat berita tu, kita dah rap lah. So kita macam dah rap. Aku ingatkan macam dah aku nak fokuskan, nak pergi melawat lah contohnya. Bila sampai rumah sama benda terjadi. Macam aku macam nak naik, macam rasa macam orang tarik macam gitu tau. Aku cakap tak boleh jadi. Aku pun macam cakap dengan bapak aku, "Abah tak boleh lah, dia ni tak boleh tak." Lepas tu bapak pun cakap, "Okey lah, kau pergi ambil wuduk ke, bersihkan diri ke apa kan." So nikat lah. Tu macam tidur. Besoknya tanya kawan yang Indon tu, "Kau cakap dengan aku ni benda betul. Sekarang aku nak tahu macam mana benda ni works." Sebab aku buat syuting and how is the practice. So dia cakap, kalau seandainya kau sebut mantra tu 7 hari kau puasa, buka air putih dengan nasi putih saja, apa yang kau seru akan ikut kau. Let's say contoh, kalau back to dating, aku cakap aku nak dia ni, kan? Okay, just like that. Berapa banyak kau nak minum, kau nak makan, lantak kau, tapi tak boleh ada benda-benda lain. Benda tu, orang tu akan ikut kau sampai kau mati. Okay, so puasa dan puasa 7 hari. Buka dengan sahur, isi air putih dengan nasi putih. Mantranya bunyi macam gini. Okay, jangan lupa tulis. Tak ada, relax orang mana ada. Tak payah sudah. Pasal 3 hari aku rabak. Pasal rasa orang kat situ je, orang tengok kau je. Bila dia dah start buat that procession, aku dengar terus aku pelankan volume. Aku ingat cakap ini betul sih ni. Tak apa, kau simpan je dah. Tak apa, kau simpan. Tak payah. Kau tulis. Dah Aku tak ingat full guys. Tak apa. Tapi pasal melody dia pun bila aku dengar balik seram siut. Like macam kenapa how aku boleh keluar with that melody? I have no idea. Dia dah Apa? Tak ada. Apa? Paku. Tak ada. Clear, tak ada paku. Okey, ni soalan ni. Kau hustle, kau kerja Grab, kau buat kerja kat zoo, kau buat ada offer berlakon, kau berlakon. Apa-apa kerja lah nanti ada pun kau buat. Betul. Parents kau tahu, abang kau tahu pasal ni semua? Aku bilang je. Apa aku buat semua aku bilang je. Diorang tahulah. Aku kerja malam, aku kerja siang. Aku punya kerja macam back to back. Okay, rutin dia macam ni. Pagi ajar sekolah, lepas tu in between nak pergi sekolah lagi satu, aku bawa Uber. Dulu bawa Uber. Okay, lepas tu dah habis sekolah tu,
Aku masuk kerja SMRT call center. Okay. Hello taxi. Kan. Aku buat kerja tu. Lepas tu pukul 7.30 aku habis shift, aku siap kat tempat kerja SMRT tu juga untuk aku kerja malam. Lepas tu dah tak bawa Uber, means full time kerja siang, ajar sekolah. Lepas tu malam nyanyi. Penat tak? Penat tapi But what do you say to yourself? but Macam mana I kau boleh think- bikin benda ni berhari-hari sampai bertahun-tahun? sebab aku rasa dia momentum dia dah memang Get used to the it. drive dia dah memang macam okay, aku kalau tak buat apa-apa aku rasa macam apa, aku tak produktif macam I need something to do, so I will find something to do. I will just find something to occupy myself so that I feel like macam okay, hari tu tak wasted. Walaupun aku kena travel here and there, but aku rasa macam ini usaha aku, point A to point B, C, D dan seterusnya. So dia tak ada istilah macam malas. Memang kita ada hari yang macam Ada hari penat lah. macam kita hujan je macam malas ni nak keluar kan. But then bila aku cakap malas, kau boleh malas 1-2 jam je. Lepas tu kau kena cari benda untuk buat. Kalau kau tak ada benda untuk buat, that means kau fail for the day. So Tak I always produktif. say tak produktif. So I fail for the day. Okay. Okay, Dek. Okay. Satu nasihat kepada dorang-dorang yang masih tengah hustle sekarang ni. Okay, satu nasihat adalah jangan putus asa, teruskan perjuangan anda sebab masa depan tu kita je yang buat benda tu. Dah tertulis tapi kita kena laluinya. Jadi suka tak suka kau buat je. Yang penting kau kena yakin dengan diri kau mampu buat. Bagus. Dengan Maknanya apa tak nak apa ni, jangan ada penyakit apa? M. Jauhkan penyakit M. Penyakit betul. M tu akan datang, dia macam hari-hari malas, macam mendung-mendung kelabu, dia akan datang penyakit tu. Jadi elakkan penyakit M, kekalkan penyakit N. Nak teruskan. Nak betul. proceed. Bukan M tapi N. N Okay. Endang. Okay. Kenangan di umrah. Wow. Yang tak boleh kau lupakan atau yang berharga sangat. Wow, kenangan dia sebenarnya dia macam satu benda yang saya rasa dari permulaan saya berangkat dari Singapura sampai ke sana dan balik ke Singapura. Tak ada perkataan yang macam kita biasa sebut sial lah kak, macam siap tak ada. Sesuci lebaran aku Oi. kat situ. Betul. Aku terbang tanam niat lah macam ya Allah, aku takut ni sebenarnya. Aku ni dah lah mulut ni bahasa macam bos je kan. Tapi bila kat sana semuanya macam aku punya tahap kesabaran, macam aku salute dengan diri aku sendiri. Mana aku dapat kesabaran tu? Aku tak tahu. Tapi macam semua benda yang aku nampak, macam nikmatnya adalah setiap benda yang aku lalui kat sana. Macam mana aku nak cakap sebab bila kereta kat sini kan, orang langgar sikit, apa kau ni? Is normal reaction. Tapi kat sana macam Masya Allah, indahnya, nikmatnya tu lain. So I cannot explain sebab setiap hari tu walaupun ada benda yang buat kau marah, tapi sebenarnya dia jadi macam ini perjalanan aku je, ujian aku kat sini. And then I take it as like is nikmat setiap langkah aku dari Singapura ke Mekah dan Madinah. And then tak ada perkataan yang merepek keluar. Tak ada yang keluar tabarakallah, Masya Allah, subhanallah, macam tu. Betul. Automatik. Lepas tu orang tolak macam lautan manusia ni macam kan macam apa, sabar, kita tetap akan dapat. Maksudnya kita Macam tak cek pun tak ada. Tak ada cek. Aku macam kenapa? Aku amazed dengan diri aku macam aku patut duduk sana je, tak payah balik Singapore. Like I wanted to be just there sebab aku rasa tenang kat situ. Like orang akan macam apa ni kongkang macam okay, kita nak pergi mana? Macam dengan tenangnya aku akan jawab macam itu. Sebab aku pun tak tahu sampai Kak Marina pun cakap, adik okey? Okey. Nak pergi mana? Aku tak ada macam, sana tak ada apa-apa Kak. Tak ada. Nak pergi. Nak jalan, okey boleh. Aku macam follow the flow je. And that moment aku rasa macam Kalau macam kat sini, kalau kau follow the flow, tak ada planning, macam boleh mengamuk. Dia huru-hara. Macam sana 10 hari aku sesuci lebaran.
Sesuci ni. Sesuci. Wow. Macam kat sini Magicnya. dia 10 minit je mulut kau dah macam apa siap Tak sampai 10 minit. Tak sampai. Sana 10 hari dari kau terbang take off tu sampai kau balik. Betul-betul bila dia dah touchdown, tengah nak keluar cop pasport, Dah aku start. dengan kakak ipar aku ingat gini. Siap aku kena kerja. Nah, Astagfirullah. terus datang balik ya. Apa ni? Macam aku nak balik sana, aku nak balik sana. Kau tak boleh cakap macam 10 hari aku tak keluar benda ni. Tak ada, satu pun tak ada. Macam tak ada. Wow. Cicit dah habis dah dah? lebih dah dekat 1 jam. Yes. Okey, terima kasih banyak-banyak kerana sudi Terima kasih, bersama Nak. dengan kita. Kerana kau berani duduk sini dan berani datang berbual dengan kita, kita iktirafkan kau sebagai seorang hustler. Wow. Dan kita ada hadiah dari Blood Red Moon. Oh, terima kasih. Oh, panjang. Itu dia. Okay. So check them out. Blood Red Moon dekat IG dan juga TikTok. So Cuba baca ni sikit apa dia letak sana. Kiss me when I cry, bless me when I die. ni bukan mantra. Ni bukan mantra. Okey. Okay. Alright. Terima kasih to Blood Red Moon. Terima kasih Blood Red Moon. I see you soon. Belum habis. Ada lagi satu lagi. Oh, ada lagi? Pasal kalau kasih t-shirt nanti nak bawa balik kan susah, tak ada bag. Oh ya. Kita ada bag. Ini dia. Wow. Bag dari S Lesta. Ustaz, terima kasih. Bag pergi ngaji Dah ada umur deh. Ada, Kan ada, dah ada. tukar tu. Alright. Almost. Jadi jangan. Jangan. Come on lah, be yourself. Betul. Okey, terima kasih banyak-banyak. Dan terima kasih Wan. Terima kasih Zat kerana sudi panggil aku juga untuk cover Amy pasal aku rasa dia kena NS kan. Jadi, Kena panggilan jadi aku, NS? Reservis. Jadi aku duduk sini lah sekejap je. Dan guys, jangan lupa T.O. Pandan by One Funky. So check it out. So order dengan dia, boleh DM, slide into the DM ataupun slide into our DMs. Minggu depan kita tengok pula siapa tetamu kita, siapa yang berani duduk dengan kita. Siapa berani? Beranikan diri sudah lah. Siapa? Nantikan episod seterusnya dalam Hustle Demi Hasil. Pagi ke petang, sambung ke malam, cari rezeki dalam diam dan kelam. Demi keluarga, tulang empat kerat dikerah, biar penat pantang